Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyil amin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumi fi darin amin, hadis yang diriwayatkannya daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam musnadnya, khatabana Abu Bakr an Awsat, diriwayatkan daripada Awsat yang menceritakan telah berkhutbah kepada kami Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar telah berkhutbah. Satu hari Sayyidina Abu Bakar berkhutbah. Faqala, di mana beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami hadza amal awal. Telah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat berdiriku ini pada tahun yang pertama. Mungkin maksudnya tahun pertama Rasulullah tiba di Makkah, di Madinah. Wa baka Abu Bakar, sambil Abu Bakar menangis, mana dia mengucapkan sedemikian sambil dia menangis. Faqala, dan dia berkata, sallallahu al-afiyah, atau qala al-afiyah, sallallahu al-mu'afat, atau qala al-afiyah. Mohonlah kamu sekalian, mohonlah oleh kamu sekalian akan keselamatan. Al-afiyah, al-afiyah makna keselamatan. Falam yu'ta ahadun qattu ba'da al-yaqin, seseorang tidak diberikan selamanya setelah diberi keyakinan lebih afdal daripada keselamatan. Setelah Allah Ta'ala bagi keyakinan dan iman, tidak ada kurniaan yang lebih baik daripada keselamatan. Al-afiyah. Jadi sebab itu di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita mohon ketika mana kita duduk di antara dua sujud, di antaranya ialah wa'afini, wa'afini mana afiat. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'afini, maka berilah afiat kepadaku ya Allah. Maka di sini pun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan bahasanya Nabi pernah berdiri berkhutbah sebagaimana dia berdiri di hadapan kamu semua, dan di antara dipesankan hadis ini iaitu berdoa kepada Allah meminta afiat dan meminta keselamatan, karena setelah Allah beri iman tidak ada kurniaan yang lebih baik daripada keselamatan. Kemudian kata dia lagi, alaikum bisidq fa innahu ma'al bir, hendaklah kamu sentiasa benar, karena benar itu bersama dengan kebaikan. Mana orang yang sentiasa jujur, dia akan sentiasa diberi Allah kebaikan, ataupun dilimpahkan Allah dengan kebaikan. Wa huma fil jannah, dan kedua-duanya yaitu benar dan juga baik
benar dan baik itu dalam syurga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujur. Hendaklah kamu menjauhi dusta, karena dusta ini bersama dengan kejahatan. Mana orang yang selalu berbohong, dia akan buat jahat. Wahuma finnar, dan keduanya dalam neraka. Bohong dan juga jahat dalam neraka. Wala tahasadu, dan janganlah kamu saling berhasad dengki. Wala tabaghadu, dan jangan kamu saling membenci. Wala taqatu, dan jangan kamu saling memutuskan silaturahim. Wala tadabaru, dan jangan kamu saling berpaling, yakni tidak bertegur sapa. Wa kunu ikhwana, jadilah kamu bersaudara. Kama amarakumullahu, sebagaimana Allah menyuruh kamu. Itu khutbah Sayyidina Abu Bakar di hadapan orang ramai. Sebagaimana kata dia, Rasulullah pun berkhutbah di tempat yang sama, sebagaimana dia berdiri di hadapan orang ramai itu. Sahih Ibn Hibban, di sini hadis yang kelima dalam Musnad Imam Ahmad, dan kata Imam Ibn Hibban hadis ini adalah sahih, begitu juga Imam Al-Hakim. Mana dalam Sahih Ibn Hibban pun ada hadis ini, dalam Mustadrak Al-Hakim pun ada hadis ini, begitu juga kata pentahqiq, peneliti Musnad ini, di dalam Sunan Ibnu Majah pun ada juga hadis ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, Imam Ahmad menyebutkan lagi an Ibnu Abi Atiq an abihi an Abu Bakar radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Ibnu Abi Atiq yang menyampaikan, atau yang menerima daripada ayah dia, yaitu Abi Al-Atiq. Abi Atiq menerima daripada Abu Bakar. Anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fam. Ini berkenaan dengan bersugi. Kata Nabi, siwak iaitu bersugi menyucikan mulut. Mardatun li Rabbi, mendatangkan keredaan Tuhan. Nah, ini kelebihan berkenaan dengan dipanggil bersiwak. Jadi dalam hadis Nabi menggalakkan kita bersiwak pada setiap kali nak sembahyang. Dan ada hadis lain Nabi kata setiap kali kamu nak ambil wuduk bersiwak. Kemudian tuan-tuan sekalian, hadis yang berikut lagi, an Abi Khair an Abdullah bin Amr an Abu Bakar As-Siddiq annahu qala. Hadis ini melalui Abdullah bin Amr bin Al-As, ini anak Amr bin Al-As, sahabat juga, seorang sahabat yang kita kata yang muda lah. Ketika mana Nabi SAW berhijrah, mereka dalam belasan tahun. Dia meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka hadis ini dia tak dengar direct daripada Nabi, tapi dia dengar melalui Sayyidina Abu Bakar, walaupun dia sahabat. Mana sahabat ini ada yang mengaji dengan sahabat, dan ada yang mengaji direct dengan Nabi SAW. Annahu qala, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar
Dia kata dekat Nabi SAW, "Alimni du'aan." Ajarkanlah kepadaku ya Rasulullah satu doa, ad'u bihi fi salati, untuk aku baca dengannya dalam sembahyangku. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia minta Nabi ajak dekat dia satu doa dia nak baca dalam sembahyang. Qala, qul, maka Nabi pun berkata, kamu berdoalah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wa qala Yunus kabira. Hadatsana Hasan al-Ashyab an ibn Lahiyah qala kabira. Ini doa Rasulullah ada doa ni pada Sayyidina Abu Bakar untuk baca dalam sembahyang. Allahumma inni, ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunilah daku atau berilah keampunan kepadaku dengan keampunan dari sisimu. Warhamni, rahmatilah daku ataupun sayangilah daku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama-sama kita baca, kita ikut pelan-pelan sama-sama. Jadi kalau kita tak baca waktu lain pun, kurang-kurangnya kita berdoa, Allah Ta'ala makbulkan dan kita beramal walaupun sekali seumur hidup kita. Kerana doa-doa ni banyak, Rasulullah mengajar kita doa yang banyak. Jadi kita bacalah apa yang kita ingat, apa yang kita mampu. Sekurang-kurangnya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa itu kata Anas, itulah doa yang paling banyak Nabi baca. Dan dalam hadis itu ada Allahumma. Kalau dalam Quran dia hanya daripada Rabbana, tapi dalam hadis yang Anas ajak itu ada Allahumma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita baca yang ni. Yang ini Anda sendiri pun jarang baca. Tak pernah baca pun. Tapi malam ni kita baca hadis, jadi kita tahulah di antara doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, asalnya itu dibaca dalam sembahyang. Sebab Sayyidina Abu Bakar minta tu dia nak baca dalam sembahyang. Jadi kalau tuan-tuan sempat hafal, bacalah dalam sembahyang. Waktu mana nak baca dalam sembahyang? Waktu sujud pun boleh, waktu rukuk pun boleh, waktu i'tidal pun boleh, sebelum bagi salam pun boleh. Sebelum bagi salam pun boleh. Sama-sama tuan-tuan ikut pelan-pelan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafuru ar-rahim. Itu kita sekalian. Selawatlah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau kita baca dulu
juga daripada sembahyang. Kalau dalam sembahyang tak selawat pun tak apa, sebab ujung tu kita akan selawat juga. Dalam sembahyang ada selawat. Tapi kalau kunut kena selawat. Itu ramai orang, kita tengok kunut nazilah, dia kunut, habis kunut dia sujud terus, dia tak selawat pun. Kunut kena selawat. Jadi wallahu a'lam lah, mungkin mazhab lain tak payah selawat, tapi dalam mazhab Syafi'i kena tutup dengan selawat. Kunut subuh pun sama. Kalau tuan-tuan tak tutup dengan selawat, kena sujud sahwi. Kena kunut subuh. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita nak baca malam ni insya-Allah sempat satu hadis yang agak panjang. Satu hadis yang agak panjang, hadis yang ke-15, di mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi berkenaan dengan syafaat di mahsyar. An Huzaifah, diriwayatkan daripada Huzaifah. Huzaifah ni pun sahabat Nabi juga. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Huzaifah meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Abu Bakar menceritakan, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fa shallal ghadata. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, keluar pada waktu pagi, lalu mengerjakan sembahyang subuh. Nabi keluar waktu pagi, Nabi sembahyang subuh. Setelah itu baginda SAW duduk. Nabi duduk. Apabila masuk waktu duha, Rasulullah SAW tiba-tiba tersenyum. Kemudian baginda terus duduk di tempatnya tanpa berkata-kata, sehingga baginda menaikkan solat zuhur, asar dan maghrib semuanya dalam keadaan diam. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat isyak, baginda bangun lalu pulang ke rumah ahli keluarganya. Macam mana kita faham di sini? Nabi sembahyang subuh, dia keluar waktu pagi, dia sembahyang subuh. Kemudian dia duduk, kemudian masuk waktu duha. Mana duduk diam lah. Sahabat-sahabat duduk parti, duduk tengok. Dalam tengah diam-diam tu, Nabi tersenyum. Tersenyum. Kemudian baginda terus duduk sampai tanpa berkata-kata sehingga masuk zuhur, sembahyang zuhur. Kemudian masuk asar, Nabi sembahyang asar. Kemudian masuk maghrib, Nabi sembahyang maghrib. Semuanya dalam keadaan diam. Nabi tak sembang siapa-siapa. Nabi duduk diam. Mana-mana duduk, mungkinlah duduk diam, sedang menerima wahyu. Setelah baginda menunaikan solat isyak, barulah Nabi bangun pulang ke rumah. Mana sepanjang hari itu dia duduk dalam masjid. Orang ramai pun berkata kepada Abu Bakar, tidakkah engkau bertanya Rasulullah tentang keadaannya hari itu? Sesungguhnya baginda telah melakukan sesuatu yang tidak pernah baginda lakukan sebelumnya. Jadi mereka tanya, kenapa ya Rasulullah? Abu Bakar, kenapa Rasulullah?
Dia tak pernah buat begitu, jarang buat begitu. Maka Abu Bakar pun bertanya baginda Nabi SAW. Lalu Nabi menjawab, sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Kata Nabi SAW, jadi kita selang sedilah kalau kita baca teks Arab, terjemah, tak ada terjemah, kita takut tak habis malam ni. Kita nak habis malam ni. Jadi kata Nabi SAW, ya. Naam, kata Nabi, naam, ya. Urida alayya ma huwa kainun min amri dunia wa amri akhirah. Telah dibentangkan, telah diperlihatkan kepada aku apa yang akan berlaku berkaitan urusan dunia dan urusan akhirat. Allah Ta'ala pada hari itu, Allah Ta'ala tunjuk kepada dia dunia ni apa akan berlaku, dan juga urusan akhirat apa yang akan berlaku, di mana dihimpunkan orang-orang terdahulu dan orang yang kemudian di satu tempat yang sama. Ini mahsyar. Maka keadaan itu amat dahsyat bagi sekalian manusia, sehingga mereka pun pergi menemui Nabi Adam AS, sedangkan peluh hampir menenggelamkan mereka. Ketika di mahsyar, peluh, kata Nabi, hampir menenggelamkan mereka. Dalam keadaan kepayahan itulah mereka bertemu dengan Nabi Adam AS. Mereka berkata, wahai Adam, engkau adalah bapa seluruh manusia dan Allah telah memilihmu. Berilah syafaat untuk kami kepada Tuhan. Jadi kita fahamlah tujuan mereka semua manusia ini disepakat pada ketika itu, pada hari itu. Jom kita berjumpa dengan ayah kita Nabi Adam, kita minta supaya dia bagi syafaat untuk kita. Dan syafaat dimaksudkan di sini, kata ahli ulama, iaitu syafaatul uzma, syafaat yang agung. Setiap nabi-nabi ini dia ada syafaat dia untuk umat masing-masing. Tapi ada satu syafaat yang mana merangkumi semua manusia. Siapa yang nak bagi syafaat? Dan syafaat yang dimaksudkan di sini iaitulah untuk mempercepatkan perhitungan Allah Ta'ala di mahsyar. Nak jadi apa pun tak apalah, syurga ke neraka tu kita cerita lain, tapi tak mau duduk lama-lama di sini. Tak mau duduk lama di mahsyar. Maka semua mereka sepakat mula-mulanya untuk bertemu dengan Nabi Adam AS. Maka kata, wahai Adam, engkau adalah bapa kami semua dan Allah telah milih kamu. Berilah syafaat untuk kami kepada Tuhan. Nabi Adam berkata, aku juga mengalami apa yang kamu alami. Pergilah kamu kepada bapa kamu selepas bapa kamu, itu Nabi Nuh AS. Jadi bapa yang kedua bagi manusia ini setelah Adam, iaitu Nabi Nuh AS. Karena setelah Nabi Nuh, semua zuriat yang ada atas muka dunia ini adalah daripada anak-anak dia. Jadi kita semua ni anak-anak Nabi Nuh lah. Dan tak ada lah zuriat orang lain, tak ada lah semua. Allah Ta'ala, walaupun yang menaiki kapal itu 80 orang dikatakan, tapi semua yang lain tak ada zuriat, melainkan 3 anak Nabi Nuh, Sam, Ham dan juga Yafis. Jadi Nabi Nuh ni adalah bapa yang kedua setelah bapa yang pertama, iaitu Nabi Adam AS. Nabi Adam kata, tak boleh, aku tak layak. Pergilah kamu bertemu dengan bapa kamu setelah aku, iaitu Nuh AS. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah milih Adam. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin.
Maka mereka menemui Nuh alaihissalam dan berkata, berilah syafaat untuk kami kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah telah memilih kamu dan mengabulkan doa kamu, sehingga tidak ditinggalkan seorang pun dari orang kafir di atas muka bumi. Dulu kamu pernah minta di dunia supaya Allah membinasakan seluruh kaum kamu, Allah Ta'ala kabulkan. Maka mudah-mudahan hari ini kamu minta pun Allah Ta'ala kabulkan. Nabi Nuh berkata, aku tidak mampu melakukan seperti itu. Mana aku tidak layak. Sebab semua Nabi-Nabi tahu siapa yang layak. Mereka tahu syafaat yang dimaksudkan oleh sekalian manusia itu hanya ada seorang saja yang boleh minta. Jadi sebab itu mereka semua merendah diri dan mereka semua tidak memberikan syafaat. Pergilah kamu kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Nuh, karena Allah telah menjadikannya sebagai khalil, teman rapat, khalil. Maka mereka semua pergi kepada Nabi Ibrahim. Lalu baginda berkata, Nabi Ibrahim berkata, aku tidak mampu, aku juga tidak mampu. Pergilah kamu kepada Musa alaihissalam, karena Allah telah bicara dengan dia secara langsung. Dia ni kalimullah. Ya, Musa kalimullah. Allah bicara dengan dia secara langsung. Nabi Musa berkata, maka pun pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa pun kata yang sama, aku tidak mampu. Pergilah kamu kepada Isa bin Maryam, karena Allah memberi banyak mukjizat kepada dia. Dia di antara Nabi yang paling banyak mukjizat adalah Nabi Isa AS. Dia boleh menyembuhkan orang buta, orang penyakit safak, dan boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa pun berkata, maka pergi jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku juga tak mampu, tak boleh. Tetapi pergilah kepada penghulu anak Adam, orang yang pertama kali terbelah bumi daripadanya pada hari kiamat. Mana orang yang mula-mula akan dibangkitkan daripada kubur. Pergilah kamu kepada Muhammad, maka dialah yang akan beri syafaat untuk kamu semua kepada Tuhan. Itu dia panggil syafaatul uzma. Syafaat yang dalam kitab Imam Qurtubi, Tazkirah fi ahwalil mauta wa umul akhir. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada masa, kita baca kitab itu insyaAllah. Kitab yang mana semasa hayat dia, kalau tuan-tuan selalu tengok keset-keset Tok Guru Ni Aziz, kalau bab akhirat saja kitab tu lah dia baca. Tazkirah fi ahwalil mauta wa umul akhir, kitab Imam Qurtubi, lengkap tentang ahwal kematian dan juga hari akhirat. Dalam edisi terjemahan ada yang 1 jilid dan ada yang 2 jilid. Ada yang 1 jilid, ada 2 jilid. Jadi kata sebagai ulama kata itu dimasukkan maqam mahmud, kedudukan yang terpuji, yang mana yang kita minta dalam doa kita dalam azan, selepas azan itu, wa ba'athu maqam mahmud, bangkitkanlah dia pada kedudukan yang terpuji. Sebagian ulama kata iaitu pada kedudukan dapat memberi syafaat yang merangkumi semua manusia, yang mana semua manusia berterima kasih kepada dia. Bukan dia syafaat untuk umat dia saja, tapi merangkumi semua manusia, iaitu syafaat agung, memohon kepada Allah untuk mempercepatkan hisab di mahsyar, ketika di mahsyar. Maka baginda bersabda lagi, maka aku pun pergi. Lalu Jibril alaihissalam menghadap Tuhannya. Allah berfirman, izinkanlah dia masuk dan sampaikan khabar gembira kepadanya dengan syurga. Jadi Allah Ta'ala terimalah. Rasulullah pun datang bertemu Allah Ta'ala ditemani oleh Jibril. Dan Allah berkata, izinkanlah untuk Muhammad menghadap. Mana dia sebagai utusan daripada manusia semua, wakil untuk minta syafaat itu. Dan khabarkan kepada dia, wahai Jibril, bahwasanya diberi syurga untuk dia. Kita kalau khabar itu tak ingat dah kawan belakang.
Masuk-masuk wakil lah orang ramai. Masuk jumpa raja, raja bagi bilik VIP sebagainya, lupa habis. Tak nak minta tadi. Tapi Nabi SAW dia tak lupa. Walaupun Allah Ta'ala kata, beritahu dia bahasanya dia akan masuk surga. Jibril pun bawa aku masuk, lalu aku tersungkur sujud di hadapan Allah selama sekira-kira 1 minggu. Bila masuk tu, ubah sujud selama 1 minggu. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Ucapkanlah, nescaya akan didengar. Berilah syafaat, nescaya syafaatmu akan diterima. Seminggu Nabi tersungkur sujud seminggu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, bangun wahai Muhammad. Berdoalah, mintalah. Akan diterima. Mintalah syafaat, berilah syafaat pada siapa yang kamu nak beri. Nescaya syafaatmu akan diterima. Aku pun mengangkat kepalaku, kata Nabi. Namun apabila aku melihat Tuhanku, aku kembali merebah sujud selama 1 minggu lagi. Lalu Allah berfirman lagi, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Ucapkanlah, nescaya akan didengar. Berilah syafaat, nescaya syafaatmu akan diterima. Ketika aku hendak kembali sujud, Jibril memegang kedua lenganku. Maka Allah membuka kepadaku doa-doa yang tidak pernah dibukakan kepada mana-mana manusia sebelumku. Itu musliman kita ni betul. Allah Ta'ala pilih kita ni untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Martabat yang sangat tinggi. Baginda dikurniakan Allah dengan martabat yang sangat tinggi. Lalu aku berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah menjadikan aku penghulu anak Adam dan aku tidak bangga dengannya. Aku menyebutnya bukan wala fakhra, bukan kerana aku nak bangga, tidak. Itulah yang sebenarnya Engkau bagi padaku, ya Allah. Engkau menjadikanku orang yang pertama yang terbelah bumi daripadanya pada hari kiamat. Mana yang mula-mula bangkit daripada kubur. Dan aku tidak bangga dengannya. Bahkan telagaku didatangi oleh umatku lebih luas daripada jarak di antara San'a dan Ailah. Mana haud Nabi SAW luas untuk sekalian. Tuan-tuan taib tengok daripada San'a ke Ailah. Tengok dalam peta ada. Luas untuk sekalian. 600-700 km. Itu haud Nabi, telaga Nabi SAW. Yang mana kita akan minum daripada air ini, insyaAllah. Kita akan minum. Ana faratukum haud. Akulah orang yang mula-mula bangun daripada kubur dan aku akan sampai dulu di telagaku bersiap-siap untuk menyambut kedatangan kamu. Dan bangkit. Kemudian dikatakan, panggillah orang-orang yang siddiqin. Selepas para nabi, as-siddiqin. Syuhada, as-nabiyyin, as-siddiqin wa syuhada, as-salihin. Allah Ta'ala kata, panggillah orang-orang as-siddiqin, maka mereka pun memberi syafaat. Jadi Allah Ta'ala buka kepada para siddiqin untuk mereka nak bagi syafaat pada siapa-siapa yang mereka nak bagi. Kemudian dikatakan, panggillah sekalian Nabi, maka datanglah seorang Nabi bersama sekumpulan pengikutnya. Ada Nabi bersama 5 atau 6 orang. Dan ada Nabi yang tidak mempunyai pengikut pun. Kemudian dikatakan, panggillah para syuhada, maka mereka semua memberi syafaat pada siapa yang mereka kehendaki. Jadi waktu kita kena baik dan bersedia dengan orang soleh. Kerana kita tak tahu siapa yang nak beri syafaat untuk kita. Tak boleh sombong. Tak boleh sombong dengan siapa-siapa. Allah Ta'ala buka.
pada orangnya, para syuhada as-salihin, para nabi, para siddiqin, para syuhada orang salih. Nak bagi syafaat pada siapa? Bagi. Setelah itu Allah berfirman, Akulah yang maha pengasih daripada semua yang pengasih. Masuklah ke dalam, masukkan ke dalam syurgaku sesiapa yang tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Maka mereka pun dimasukkan ke dalam syurga. Jadi sebab itu kena jaga iman kita, dalam hati kita. Jangan ada syirik langsung. Kerana Allah Ta'ala akan jemput kita untuk masuk dalam syurga dengan iman kita, dengan tauhid kita. Kemudian Allah berfirman lagi, lihatlah dalam neraka. Adakah kamu mendapati sesiapa yang pernah melakukan kebaikan walaupun sedikit? Allah Ta'ala kata lagi pada ahli-ahli syurga, cuba tengoklah neraka, pun ada yang kamu nak keluarkan. Yang pernah buat baik. Sudah tentu kebaikan dan dia ada la ilaha illallah. Ada la ilaha illallah. Maka mereka pun menemui seorang lelaki dalam neraka. Allah berfirman kepadanya, adakah engkau pernah melakukan kebaikan? Dia menjawab, tidak. Kecuali aku pernah bertolak ansur dengan manusia ketika berjual beli. Dia tak tengok-tengok, tak ada benda baik. Kerana sudah tentu lain daripada la ilaha illallah lah. Allah Ta'ala tanya dia, selain daripada la ilaha illallah, kamu ada tak benda baik lain? Semayang ke, puasa ke? Dia kata tak ada. Kecuali aku ni berniaga. Memang aku ni berniaga, aku biasalah bertolak ansur dengan orang. Sebab itulah hadis Nabi sebut, rahimallahu samhan idza ba'a. Allah mengasihi seorang yang dia bertolak ansur ketika dia menjual, ketika membeli dan juga ketika menuntut hutang. Mana dia tak berkira, dia tak berkira. Lalu Allah berfirman, bersikaplah pemurah kepada hamba-Ku ini. Mana Allah berfirman kepada malaikat, bersikap pemurahlah kepada hamba-Ku ini sebagaimana dia bersikap pemurah kepada hamba-hamba-Ku yang lain. Mana sebagaimana dia bertolak ansur dengan dia beli dia, kamu pun kena bertolak ansur juga dengan dia sebab dia baik. Kemudian dikeluarkan pula seorang lelaki yang lain dari neraka. Allah bertanya kepada dia, apakah engkau pernah melakukan kebaikan? Dia menjawab, tidak. Kecuali aku pernah berpesan kepada anak-anakku, apabila aku mati, bakarlah aku, hancurkan tubuhku sehingga menjadi serbuk, kemudian taburkan aku ke laut dan ditiup angin. Demi Allah, Tuhan sekalian alam tidak akan mampu menghidupkanku kembali. Itu anggapan dia. Lalu Allah Ta'ala tanya dia, mengapa engkau buat macam tu? Mengapa kau pesan macam tu? Dia menjawab, kerana aku takut padamu, ya Allah. Maknanya dia ni orang tak mengaji lah. Dia buat andaian dia. Nak lari daripada Allah Ta'ala ni, nak lari daripada Tuhan ni, mana biar jadi abu. Tuhan tak boleh cari. Dia anggap begitu. Maka Allah berfirman, lihatlah kekuasaan Raja yang paling agung. Sesungguhnya untukmu kerajaan seperti itu dan 10 kali ganda daripadanya. Mana dia takut pada Allah walaupun dia melakukan kesilapan. Tapi dia masih ada perasaan takut kepada Allah. Mana dia ada iman. Maka Allah Ta'ala kata kepada malaikat, beri kepada dia kerajaan 10 kali ganda. Lihat mana-mana raja yang paling agung di dunia dulu, beri kepada dia. Aku beri kepadamu kerajaan seperti itu dan 10 kali ganda daripadanya. Orang itu berkata, ya Allah, apakah engkau bergurau denganku, ya Allah? Sedangkan engkau adalah Raja yang paling agung. Dia tak percaya. Kata Allah Ta'ala, baik dengan dia macam tu. Baginda bersabda, dia tanya, parti yang ni. Baginda bersabda, itulah perkara yang menyebabkan aku tersenyum pada waktu duha tadi. Maknanya, bila dia tersenyum, bila kawan ni kata, ya Allah, engkau bergurau ke, ya Allah? Maknanya, aku dah lah tak baik. Aku dah jahat.
Engkau bagi pula masuk syurga. Kemudian kau bagi pula kerajaan. Ya. Itu yang kata Nabi, itu yang aku tersenyum waktu duha tadi. Ya, kerana ini kan cerita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.